Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, hopefully dengar Macam biasa, saya dah guna earphone. Mic saya tu kira gone lah, rosak sebagai mic earphone saja. Mungkin tak kuat. Mungkin kuat ke apa ke. Kalau rasa tak dengar, pergi pakai earphone lebih jelas lah. Alright. So, kita nak kaji counter Ecovest sekejap. Bukan nak kata counter berpotensi apa. Saya nak cerita setup je. Setup. Okay. Alright. Apa yang ada kat depan mata kita sekarang ini adalah setup bullish bullish. Sebab kenapa bullish trend? Sebab dia berjaya buat reversal up dengan solid. Ni, breakout yang ni. Kan ni dia turun. Okay, ni merah ni kita tanda macam ni. Pump. This one lah, solid breakout. Okay. Kalau ikut yang beli bila dia pull back, kita main conteng. Conteng. Macam ni. Macam mana Okay, ini warna merah tu candle merah tu. Besar benar candle merah. Candle merah. Oh my. Gagal. Apa ni? Gagal lah lukis. Once again. Kita repeat. Wrong. Kita nak ambil color merah. Dia memang kena conteng dulu Okay. Kau main sini sekejap. Okay. Alamak. Buruk nah. Okay. Candle merah. Dia tengah turun. Ni candle merah ni. Lepas tu, candle merah ni mesti kena makan tau. Kalau nak naik. Dia kena makan dengan candle hijau. Okay. So, candle hijau. Candle hijau kena telan budak ni. Tak kisahlah dia hijau marbozu ke. Dia hijau bullish engulfing ke. Dan beberapa candle ke. Tak semestinya saya ekor candle. Okay. Tak semestinya satu biji saja. Dua. Apa-apalah beberapa je lah. Asalkan dia pecah tau. Dia macam ni. Dia mesti buat V. Bentuk V ataupun bentuk macam tu ke. Bentuk-bentuk apalah. Bentuk yang orang terkaut ni. Sauk turun bawah. Naik. Reversal. Bentuk reversal. Macam tu. V, U, W. Tapi kita nak cari yang satu dulu lah. U ataupun V lah. Bentuk macam tu ni kan. Ada bentuk V. Okay. Ini kalau kita nampak dekat candle yang macam ni. Seronok lah kan. Jelas kan. Macam ni. 1, 2, 3. Ini candle yang menunjukkan dia pecah tau. Dia breakout ke atas. Dan berjaya tutup di atas. Walaupun dia candle merah. Nampak tak dia candle merah. Tapi dia berjaya tutup di atas budak merah ni. Ni kita punya reference candle yang perlu dipecahkan. Budak ni perlu dipecahkan ke atas. Okay. Kena ada candle yang boleh untuk dia buat trend ke atas. Okay. So kat sini dia berjaya lah pecah. Dan dikonfirmkan kan. Confirmkan apa? Tu dia sampai tak tahu bahasa Melayu. Confirmkan. Telah terbukti. Dibuktikan. Dengan candle ini. Pada the next day. This one already close above dia punya bearish ni. Bearish candle ni. So the next day dia bagi bullish. Alright. Sepatutnya kalau ikut pullback, kita akan tunggu macam ni.
Kita buat lukisan color lain. Color putih. Dia breakout. Tunggu dia return balik masuk dalam ni dan masuk TP dekat tempat resistor ni. This one. So, this one. Sekarang dia buat dah breakout. Ni fokus kat sini tempat breakout sini tau. Fokus kat sini. Fokus area sini saja. Okay, dia dah buat breakout. Dia dah buat highest. Highest price dia lah. H dia. And then, supposed to be, dia return balik masuk kat kawasan ni tau. Belum return lagi. Cerita dia belum return lagi. Okay. So, expectation bila kat sini dia akan return macam ni. Dia return macam ni. Dia ambil kita punya queue lah. Ni tempat dia breakout tu. Yang budak ni lah yang dah breakout. So, kita tunggu kat kawasan ni. Masuk. Dan TP dekat tempat high yang dia buat ni. Area sini. Kita TP sini. Cerita dia tak return. Tapi, dia return dekat sini ada resistance. Okay, kita lukis. Kita lukis. Dia turun. Dia turun. Dia ada resistance. Dia turun lagi. Right. Ni kita punya ni. Ni adalah ni. Okay, yang ni sekarang ni. Ni. Okay, lepas tu dia breakout. Okay, fine. Dia breakout sini. Satu. Tempat dia breakout. Lepas tu dia pergi breakout budak ni. Ni resistor ni. Lower high. This one is lower high. Yang previously adalah lower high. Dia berjaya pecahkan lower high. Ni kan lower high juga. Ingat lower high tu. Lower high, lower low, lower high, lower high. Ni lower low. Lower high, lower low. Okay, dia pecahkan lower high dia ni. Alright. Nampak? Saya rasa orang tak nampak. Mesti tak benda lah dia ni. Okay, dia buat macam ni sebelum ni. Macam ni. Lepas tu dia breakout Kita punya candle tadi candle merah yang dah kena makan tu. Okay, dia breakout. Previously, this one is lower low. LL. Ni LH. Okay. Lepas tu, dia breakout kat sini. Kita nak masuk tu, kita kena tunggu dia return kat sini lah kan. Baru kita masuk. Lepas tu kita TP kat sini. Ni TP. Ni entry pullback. Sepatutnya macam tu lah. Entry pullback. Kita entry bila dia return balik kawasan ni. Dan syarat dia nanti saya cerita lah. RSI mesti kena. RSI dia kena macam ni. RSI turun, naik. Bila dia breakout tu, RSI naik. Lepas tu RSI turun balik. Dan dia naik. Dan dia tak, RSI mestilah tak turun bawah daripada previous RSI. Nanti saya tunjuk. Dia macam previous. Dia macam ni lah high low tu. Mesti tak turun bawah daripada tu untuk buat dia jadi high low kan. Macam ni kan. Dia mesti turun tak melebihi yang ni. Yang previous dia punya bawah tu. So RSI pun kena buat benda yang sama. Dia panggil sebagai bullish divergence. Ni saya ada tulis dah kat sini untuk tunjuk nanti. Okay, kita kembali kepada topik ini. Apa yang dia buat tu tadi tu. Dia tak buat benda lah ni tau. Dia tak buat return. Lepas dia breakout. Dia tak buat return. Dia terus pergi breakout dekat lower high ni. Ni. Lower high ni, dia pergi breakout terus tau. Dia tak pull back Maksudnya EP ni tak boleh nak masuk lah. Memang tak boleh nak masuk lah. Sebab dia terus pergi breakout yang ni. Dia tak, kat sini kita tak ada rejection. Dia breakout. And then, dia breakout. Dia return. Dia return kawasan dia ni. And then, dia reverse. So, TP, siapa yang masuk kat sini Sebab dia tak masuk kat zone ni. Dia masuk kat zone sini. Cerita dia. Dia masuk kawasan ni. Kawasan ni belum lagi ditest. Mungkin dia akan marilah nanti. Nanti. Sebenarnya ni yang kena tunggu dengan sabar ni. Bila dia nak mari balik tu tak tahu. Sekarang ni dia test yang atas.
Okay, di atas ni atas, dia reverse. So, TP kita sepatutnya kat sini lah. Okay, kita tunjuk. Okay. Conteng nampak. Kan dia turun ni. Lower high, lower low, lower high ni. Ni dia breakout. So, kita bila dia dah breakout, kita nak tunggu dia return. Dia tak return. Dia tak return cerita dia. Dan dia breakout kan lower high ni. Ha, kan? Yang kita lukis tadi tu. Dia pergi breakout lower high. Dia pergi breakout lower high. Okay. So, dia pergi breakout lower high. And then, sampai kat sini resistor ni. This one is resistor lah. Resistor baru yang dia buat lah. Yang terdekat dah kali. Bukan resistor yang jauh-jauh tu. Yang sini. Okay. Dia buat resistor kat sini. 335. So, supposedly. Alright. Bila dia turun balik. Ni tempat lower high ni akan jadi resistor become support. Previously adalah resistor. Okay. Lower high ni adalah resistor. Okay. Sini adalah resistor. Tapi dia berjaya breakout. Net resistor adalah dekat lower high. Ini kalau siapa yang terus masuk prank breakout ni kan. The next day ni dia dapat. Okay. Ni ada bearish atau ada bullish engulfing. Dia masuk. Dia akan TP kat sini. First TP dia adalah dekat lower high. So sekarang ni cerita dia. Lower high pun dia breakout. Okay. Lower high ni. Tempat lower high ini. Candle ini. Yang penyebab dia turun sebelum ni. Kita tandakan dia. Penyebab turun Ini penyebab naik. Ini kawasan penyebab naik. Ini kawasan penyebab turun yang previously. Okay. So, dia turun dekat kawasan ni, balik, pullback. Dan dia naik. So, supposedly siapa yang ambil masa breakout kat kawasan zone ni, kan, katalah dia masuk 305, so dia punya TP, 305. Katalah dia entry lepas breakout dia breakout, tunggu. Dia ambil balik dekat 305, TP dekat area 335. Itu cerita dia lah. Cerita dia. Kalau orang yang tunggu di bawah ni, cerita dia belum turun lagi. Siapa yang tunggu kat area sini, dia belum turun lagi. Maybe ada geng-geng yang turun. Kalau kita tengok dekat Q analysis tu, orang yang Q buy tu mungkin ada ramai duk tunggu area sini. Yang tunggu pullback yang pertama sebab dia belum pullback. Kat sini dia dah pullback lah. Dia breakout, dia return, pullback dan kita boleh TP lah dekat 335. Mungkin ada orang belum TP lagi lah. Ada yang ambil 2-3 bit tu dia dah TP lah. Okay, siapa yang ambil 2 bit, 3 bit, dia dah untung lah. Okay, tu cerita lain. Cerita yang tadi pasal RSI tu. Mesti bening Harga turun. Macam ni. Tapi RSI menaik macam ni. Dia terbalik. Terbalik. Okay. This one. Okay. Dia terbalik Bullish berlaku. Harga buat lower high, lower low. Tapi RSI buat higher low. Okay. Dia naik, dia buat higher low. Ni dia terbalik, nampak tak? Yang ni menurun, yang ni menaik. Sebiji berlaku dekat EcoVest ni. Dia ni menurun. Dia ni menaik RSI. Kita buka RSI besar sikit. Dia naik, nampak tak? Dia naik. Okay. Ini yang first time dia breakout. Sebab tu kena alert kan yang ada apa? Ada kawah-kawah ni. RSI yang ada kawah-kawah dengan ada I. Sebelum ni kan ada teknik itik kan. RSI yang sebelum ni kan kita guna indikator yang itik tu. Kolak itik. Siapa yang dah lama dengan saya yang sebelum ni 3-4 tahun yang lalu. Kan kita duk guna teknik itik. Kalau dah ada kawah breakout kita beli kan. Okay. So cerita dia itu, ini kena alert bahagian ni. Bila dia dah breakout, dia akan pullback balik. This one yang kita entry. Yang dia pullback tu adalah, this one yang kita nampak ni, berlaku dekat sini tau. Berlaku kat sini. RSI dia lebih tinggi. RSI dia naik lebih tinggi. So kita, bila dia turun, dia return balik tu. Ada kat luar kat sini. Sorry. Bila dia return,
Dia reverse balik. Dia reverse balik dengan syarat RSI mesti dekat atas lah. Dia turun tu lebih tinggi daripada yang ni. Dia buat high low. Senang cerita dia buat high low lah ni. High low, high low. So kita ambil peluang kat sini lah. Bila dia reversal dia macam ni. Dia membengkok ke atas tu. Dia dah alamak. Ni. Reverse balik naik ke atas. Reverse balik naik ke atas Dia mesti reverse balik naik ke atas macam tu. Okay. So kita buy lah. Okay, yang ni dia turun bila 30 dan dia berjaya naik atas 30. Yang ni dia turun bila selalu dia turun bila 50. Ni tak dia turun sampai sini dekat lepas tu dia cross balik naik atas 50. Okay, ini dia punya resistance dia. So sini somewhere yang kita kena tipi lah, which is kalau dekat harga adalah kat sini lah. 335 itu tanda tu. Kalau siapa yang takut ambil 325 kan. Siapa yang masuk ke area sini yang reverse tu somewhere around here lah. Apa harga clear. Mungkin 295 ke 30 sen. So 325 kena tipi lah. Ikut body candle ni kan kalau takut. Kalau ikutkan dia supposed to be dia dapatlah capai 335. Ini in case takut. So siapa dah ambil area sini berdasarkan RSI bullish divergent dan juga berdasarkan dia test RBS dan dia reverse naik ke atas, bolehlah TP kat sini. Alright. Satu lagi. Masih serabut Sabar je lah ya. Dengar je lah apa saya merepek ni. Okay. Satu lagi. Yang first adalah yang tak berlaku Yang EP yang kita nak. EP yang kita nak adalah dia buat V. Breakout. Ni kita ingat dia boleh return masuk zone sini untuk kita masuk lah. Somewhere around here untuk kita masuk dan TP kat sini. Tak berlaku Yang ni tak berlaku. Yang dia buat adalah dia breakout sini, naik. Dia return sini, naik. Okay, yang ni yang dia buat. Yang ni yang dia buat. So, boleh entry sini. Kawasan ni, kawasan yang dia breakout kat sini ni, belum berlaku lagi. Nanti mungkin dia akan berlaku lah. Tak tahu bila dia akan return balik, dia akan test balik nanti. So, cerita dia sebabkan dia tak return, kita boleh kata ambil dia sebagai konsep higher high, high low Higher high, high low. Bila counter tu dah buat higher high, higher low, okay. Ni high low dan berjaya breakout dia punya previous high ni. Ni low, ni low, ni high, ni higher low. Berjaya breakout this one high. Okay. Dia akan automatically dia buat higher high tau. So kita boleh expect lah. Expect ni high low kat sini ni. Allah. Terconteng. High low ni kalau betul valid kalau betul lah ni valid sebagai high low, dia akan buat nada high. Ni baru high. Faham tak? This one baru high. This one adalah high. This one adalah low. This one adalah low. This one supposed to be ada nada high lah. Okay, sebab dia akan buat ni untuk sebagai nak bagi tahu kat kita semua dia tengah buat bullish trend. Bullish trend mesti buat low high. This one wajib ada higher low. Penentu kepada kenaikan adalah HL, higher low. Dia buat higher low dan dia akan buat higher high. Bila dia buat higher high akan another pullback higher low dan seterusnya. Mungkin dia akan balik dekat nada ni lah. Alright. Itulah cerita dia. Kita expect dia akan naik lagi lah Ecovest ni. Cuma tak pasti adakah dia berjaya. Ya Allah ya Tuhan. Adakah dia berjaya memecahkan this one high? High yang ni. Highest yang ni 335 adakah pecah ataupun dia pergi sini sentuh dan turun semula ke kawasan ini. That one kita tak tahu.
kebiasaan dia tak pergi naik sini kalau tak lepas, okay, dia tak akan jadi bullish trend lah. Sebab kalau bullish trend high, high, low, high kan. Bila dia tak breakout, dia akan jadi another trend turun lah. Trend turun which is sini high, sini lower low, sini lower high, lower low, turun ke bawah. Dia akan jadi macam tu. Macam ni lah lebih kurang. Mungkin bagi saya, dia akan pergi test balik. Kalau tak jadi, kalau tak biaya lepas 335, dia akan turun buat lower low naik, masuk sini dan baru dia naik semula. Sebab dia belum ambil lagi orang kat sini. So kita tengok dulu, dia lepas tak lepas. Kita lihat siapa yang dah masuk kat sini yang detect dekat dia punya RBS lower high sebelum ni kan. Kawasan ni okey lah. You boleh lah try TP dekat either kat sini. Siapa yang 325 dah dapat dah semalam. Ataupun yang Q kat 335 ni lah ni. So ambil dulu. Sebab apa? Dia perlu another breakout. Dan kita boleh tunggulah. Kalau kata dia buat ni, dia buat macam ni juga. Perangai yang macam tu juga. Allah. Ini bukan nak cerita pasal EcoVest tu tau. Saya nak cerita pada ke semua. Sebenarnya sama je. Dia buat macam ni. Okay. Dia mungkin akan test semula untuk ambil lah. Macam mana dia breakout sini. So dia akan test semula ke atas ni lah. Benda yang sama lah. Dia akan repeating. Okay. Dia naik. High low. Okay. So yang tadi dia return kat sini. Dia ambil kat sini. Dia buat another high low dan dia naik. So supposedly dia akan buat another high low. Dia akan naik. Macam tu lah. Nanti kita boleh collect lagi sekali. Dengan syarat RSI pun akan buat benda yang sama lah. RSI naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Dia tak boleh RSI ni. Kalau RSI nampak jatuh bawah daripada RSI sebelum macam ni. Kalau dia jatuh lebih dia tu maksudnya dia nak turun. So be careful Tengok RSI. Kalau katalah harga duk naik high low. Tapi RSI dah start ke macam ni pula. RSI dah turun ke bawah. Maksudnya dia nak jatuh. Faham tak? Kita ambil RSI bearish divergence. Kat sini pun ada kot tadi. Kalau dia bearish. Okay. Macam ni. Harga dah naik-naik. Buat high low. Tapi dia ni dah start buat lower high. Lower high. Lower high, lower low, lower high, lower low. Maksudnya kena keluar. Yang ni tengok nanti kat EcoVest dia buat apa. Yang ni sebagai kita punya case study. Alright. Siapa yang nak ambil sikit-sikit 2 bit tu dia boleh tengok kat template kecil nak masuk kan. Ni cerita kita tengok kat daily untuk nampak clear direction dia tu. Candle dia bulat-bulat. Maksudnya candle dia tu jadi. Kejadian yang elok. Kalau candle tak jadi. Maksudnya candle yang tak boleh nak baca kan. Terlampau kecil sangat. Tak nampak jelas. Susah lah kita nak pedik. Habis aku conteng. Conteng. Geram pula. Terbang semua. Banyaknya dori. Okay. Kalau yang sikit-sikit yang mungkin ambil kat sini, TP kat sini, 2 bit tu lain cerita. Cuma kata kalau konsepnya high low dan juga pullback tu macam ni saya tunjuk tadilah. Samalah untuk mana-mana counter pun. Dia buat perangai benda yang sama je. Dan better cari dekat time frame mana yang jelas nampak pergerakan tu. Kalau kata time frame kecil sangat, candle mungkin tak nampak apa pun dia buat. Ni macam halu-halu macam ni. Macam mana bullish marabozu benda. Kalau macam ni sampai tak nampak apa candle pun macam apa gini. Saya akan guna line chart. Cukup untuk tahu sini ada tempat support. Sini ada tempat support. Tu ada apa? Sini ada resistance dia kan. Kawasan resistance. Apa ni? Sini ada kawasan resistance. Dan seterusnya lah yang nampak yang mana yang kita nampak apa kata? Saya ni dah mengelamun ni. Ada rintangan dengan jelas lah.
Dekat sini dia cuba bertahan, lepas tu dia jatuh laju. So dia probability untuk dia sentuh dan jatuh lagi lah. So tepat tertipi. Kalau kita ambil kat sini, kita tipi kat sini. Yang ni elok dia return. Kalau kat time frame kecil kan, 30 minit, kita guna line chart, kita nampak dia buat return tu. So bolehlah masuk kat time frame 30 minit ni untuk siapa yang nak rempit. Tapi jangan expect banyak lah. Ni pecah kan. Kita tunggu dia return dekat kawasan dan kita masuk kan. So kita masuk somewhere around 250. So kita kena tipi dekat sini. 260. Ini yang ambil 2 bit tu. So dia pecah lagi. Dia pecah kat sini 2 high. Dia return balik. Kita masuk lagi. Masuk tipi kat sini je. Yang ni hak 2 bit 260 270. Okey. Lepas tu dia pecah mana lagi? Dia naik. Dia pecah kawasan sini. Dia pecah kita punya resistance sini. And then dia return. Dia return boleh pula masuk kat sini. Sekarang ni masalahnya kita punya counter ni macam mana kata? Dia tak nampak previousnya, dia tak nampak je cantik lah kita bukan tengok candle dia bukan cantik, kita tak boleh nak nampak sangat dia bukan mana boleh sebang rebozo apa pun. Hal-hal macam ni candle dia buruk. So kita mampu buat line chart untuk support resistance. So tengok macam ni ada tak bergigi kat sini. Okey, situ ada satu support. Okey, sini tempat resistance. So dia sentuh sini, probability dia jatuh untuk sama masuk sini. Kita boleh nampak macam tu je lah. Susah. So, sebab tu saya pilih time frame daily tu untuk nampak dengan clear. Alright. Tadi kan kita nampak jelas dekat mana-mana resistance dia boleh pullback dekat mana. Kan? Nak merempit tu saya rasa apa ni? Susah untuk guna candle lah. Based on candle. Nak refer candle macam mana ni? Kita terpaksa guna line chart ataupun return dekat indie ke. Kat indie mana dia return. So kalau kata ikut indie pula ikut indie pula. Daily. Saya rasa cuma saya mengelamun je. Untuk indie pula. Ni sebab saya on semua. Boleh dia tutup benda-benda benda yang tak nak ni kan. Apa ni? Apa-apalah setup yang kita tak mau. Tak mau SMA 445 ni apa benda tutup lah. Mana-mana yang serabut kan. Bollinger Band atas bawah tak mau ke. Kan. Kalau tak mau tutup lah. So kurang serabut. Okay, nak cerita dia. Kalau indie, biasanya, kebiasaannya dia, kalau daripada bawah, dia akan test MA50 ni, MA50. Dia akan naik test MA50. Alright. So katalah, ini kita punya reference kan. Yang tadi tu. Candle yang very, satu tu nampak dia breakout, berlakunya breakout kat sini. Dan, price candle lah. Kita nak candle tu tutup di atas MA5. MA5 tu sebab harga seminggu. Kan kita nak trade cepat Kita nak trade seminggu 2 minggu kan. So bila dia dah berada di atas seminggu, harga seminggu tu dia trending lah untuk minggu tu. Okay, seminggu tu dia trending. So bila dia dah breakout kat sini, kebiasaan dia akan cari MA50. So dia naik kat sini. Siapa yang nak TP kena TP dulu kat MA50. Breakout ni kan dah beli kan. Beli TP sini. Okay. Itu buy and breakout. Buy and pullback. Kebiasaannya lepas dia breakout je 50 dia akan return. So tunggulah. Tunggu. Dia mesti akan jatuh balik bawah 50 tu. Dan RSI dia macam kita cerita tadi lah. RSI dia akan menaik. RSI dia mesti jatuh tu. Jatuh tu. Come on. Tak nak keluar pula. Mana RSI saya? Kau ni.
RSI dia masih, kalau dia ni bila dia reverse turun katalah dia melepasi okey katalah ini adalah MA50 kan. Cun dia turun. Oh sini lah saya ubah kat sini. This one dia guna 14 kan. Period 14. Kalau kita ambil ini 50 lah. Alright. Ini kita gunakan dia punya MA50 Okey. Bila dia first dia cross, berjaya cross tu, dia mesti akan pull back semula. Dan dia mesti jatuh atas daripada dia punya previously. Dia punya kejatuhan tu, ni kan, ni kat bawah dia takkan turun sampai ke bawah tau. Bila dia tinggi macam ni, dia akan jadi bullish divergence. So, kita bolehlah entry kat atas tu. Faham tak? Ni. RSI. Bila dia lepas lagi, macam mana nak explain mudah faham. Ni adalah MA50. Okay, biasa bila dia dah breakout kat sini, dia akan cari MA50. So, kita punya expectation, bila dia lepas 50, dia akan return. Okay, tempat dia return tu, mestilah kita akan tengok dekat RSI tu. RSI tu, okay, RSI naik, dia akan turun. Return tu mesti tinggi kat sini. Dia akan buat reversal. Sama berlaku. Kat sini dia akan ada reversal. Dia akan ada reversal. Sebab kan ini kita punya reference candle merah kita candle merah ni. Kalau ikutkan kat sini dia dah rebound kan. Dia rebound bukan candle merah pun kat sini, kawasan sini. Kawasan sini dia adalah kita panggil sebagai ya. Accumulation lah, dia berlaku sekejap. Retracement, dia buat base. Kat sini ada base. Lepas tu base tu telah berjaya breakout. Ni dia buat base sebab dia harga bermain-main kat situ sebelum dia naik. Ni. Dia main kat area sini sebelum dia naik, pecah kat situ. Alright, dan RSI pun breakout ke atas. RSI breakout ke atas. RSI pun dia reverse ke atas, breakout ke atas. Dah lah nak cerita kat orang, lepas tu cakap pun pening. Dia macam tu, dia turun, dia buat high yellow lah, dia reverse kat sini. Itu sama, RSI pun berlaku dia sama. So, kita boleh entry dan TP kat resistance sini. Okay. Ini nak cerita berdasarkan indie lah. Dia akan buat pullback. Dan kalau perasan dia pullback kat mana? Dekat MA20. Alright. Yang orang kebiasaan juga cari, iaitu harga duduk di bawah MA20. MA20. Okay, MA20 adalah harga sebulan Lepas tu harga berjaya breakout dengan solid. Macam ni lah. Ni dua ekor ni bullish candle yang kuat ni. Tunggu dia return kembali ke area MA20. Prak. Dia reverse dia atas MA20. Masuk. Dan TP kat resistance yang sebelum yang terdekat kat sini. Faham tak? Tak faham. Tak faham. Tak faham. Ini cerita masuk indie yang tadi kita cerita kalau kita masuk based on structure ataupun pullback lah tempat demand tempat demand tadi tu. Either kita masuk macam ni tadi, dia return, kita masuk TP kat sini ataupun tadi dia break up okay, dia break up satu sini dan break up dua sini, dia pullback kat sini, kita pun TP kat sini. Okay, settle. Ni settle satu dia tak buat, dua dia dah buat dan boleh kata dah boleh TP lah. Okay, yang indie pula MA20 MA20. Indie MA20 pula bila price duduk di bawah MA20. Price berjaya, harga berjaya menembusi MA breakout ke atas dengan bullish Marubozu ataupun bullish engulfing ke strong breakout
from breakout above MA20. Lantak pi dia nak pergi ke mana, tunggu dia return near MA20. Dia buat base ni tu, kita tahulah tu. Dia bila dia berada, price berada atas MA20 balik kan. Contohlah dia pullback, itulah dia pullback balik bawah. Susah lah. This one MA20. Okay. Kita jadi kelas belajar bukan kantor-kantor berpotensi. Kantor berpotensi kejap lagi. Salah. Nak cerita ni. No. Tak boleh macam tu Receh lah budak ni. Saya nak tunjuk dia breakout kuat tu. Okay, dia breakout. Ni MA20 MA20 lah buat buruk. MA20 ni berjaya breakout. Boleh bullish engulfing ke, boleh Marubozu ke apa. Yang penting strong breakout ke atas dengan solid. Kita tak masuk begini. Lantak kau lah kau nak breakout. Okay, ini buy on pullback MA20. Okay, dia dah naik. Lantak lah pergi mana suka hati. Dia turun balik. Dia naik balik atas MA20. Masuk. TP kat sini. Tempat tinggi yang dia pergi. Yang ni yang berlaku dekat counter ni. Dia breakout dengan bullish engulfing. Almost like bullish Marubozu tapi dia ada kepala sikit tu. Toncet sikit. Ni MA20 ni berjaya breakout. The next day kau breakout tu atas lampau-lampau lagi breakout. And then return balik dekat MA20. Di atas MA20. Masuk sajalah. Dia buat reverse 1, 2, 3 hari lagi. Stable price stable. Near MA20 masuklah. Kalau tak pun kena pergi ke time frame kecil lah. Time frame kecil sikit. Yang ni kita tahu dia dah return. Standby around here. Standby around MA20. Kita tengok time frame kecil. 1 hour ke apa ke. 1 hour akan nampak dia jatuh bawah MA20 dan dia naik berjaya breakout atas MA20 balik. Masuk. Tunggu apa lagi? Nampak dekat time frame kecil. Time frame besar kita tak nampak. Time frame kecil nampak. Dia berjaya turun bawah MA20 Ya kalau time frame besar tadi tak turun pun price bawah MA20 ni, dia turun MA20, dia naik balik MA20, masuk dan TP dekat resistance. Okay, kalau kat Indi GBS ni ada tu lah, ni tempat demand area, TP kat resistance area. Dah settle. Masuk area sini, area demand, TP area resistance somewhere around here kita masuklah 295 ke berapa. TP kat somewhere around 320. Settle Settle dah lah. Ni kalau kita nampak menggunakan indikator. Senang juga menggunakan indikator. Cumanya mungkin tak faham apa yang berlaku lah. Hi, hello, apa benda tadi kita ajar dia. Ceritakan. Ajar kena ajar betul-betul Ini, itu. Alright. EcoVest, nanti tengok apa dia jadi. Kita buat sebagai case study. Ini counter-counter yang ada potensi Ini kalau market cantik je seronok lah kita boleh kata. Counter yang masuk dalam GBS Screen Momentum. Yang ada momentum pada minggu ini, pada hari Jumaat berjaya masuk the screener ni. Potensi untuk dia dalam seminggu 2 naik lagi tu ada. Selagi dia berjaya maintain atas EMA 5 dan EMA 10. Ni harga seminggu, ni harga 2 minggu. Okay. So counter-counternya adalah Bitrox, Netgate, UWC, Getronic, Inari, Asiaply, Gridtech, Belesto, SNS, DNet, Jetiasa, K Group, SCG, BHD, Dufu, JCY, TTB, HB, Club Pound. Cakap siapa Club Point? Club Pound. Pertama, Genetech, PCAM, WCT, EcoWorld, Perdana, Mac, Masing, Pronken, Capital A, Signprop, Yontai, Dialog, UMS, Opstar, Top Glove, EcoVest, Gamuda, IJM,
Sunview, Cas, MyEG, MSN, Sunway, BS, Tenko, KPG. Background. Banyak counter yang masuk momentum dalam sekian momentum. Saya pun merapik pun juga pada hari Jumaat sebab dia meriah. Kebanyakan saya cari counter yang BODTL lah. Boleh tengok dekat Telegram Game Berat Saham yang saya duk share tu. Yang BODTL. Kebiasaan dia akan cari dia punya previous low high lah. Ya, bila dia dah breakout dia punya downtrend line tu. Yang dia buat VV. Tengoklah. Saya ada share kat Telegram tu. Dan untuk counter macam KG Group ni, saya nampak, siapa yang nampak lah, dia buat volume yang sangat mencanak-canak dekat 290 masuk. 290 tu volume masuk mencanak-canak. Bolehlah merempit. Dia naik sampai 315. Ini untuk siapa yang ambil 2 bit, 3 bit lah cerita dia. Bila ada volume kuat yang masuk. Counter ni tak cantik langsung tau sebenarnya. This one tengok apa benda dia buat. Kat sini baru ada yang kita nampak structure. Dengan candle yang senang dibaca lah. This one apa ni tak boleh baca kalau macam ni tak boleh trade. Tak boleh trade This one baru dia nampak high, hello. Then it's okay lah. So suppose bila dia dah naik dan reversal balik ni, kita punya expectation dia akan pergi test balik 52 high. Dan at least dia akan test dekat dia punya body apa ni. Okay, so kita dah boleh buat untung. Dia masalah dia kan, apa dia, counter ni bukan counter yang cun lah. Dia bagi saya counter yang scammer. Tapi ada peluang kat situ lah. Sebab dia masuk pop naik dengan laju, lepas tu turun. Settle gitu je. Net gate ada conteng. University tak pasti ada kat Telegram ke tak. Counter apa yang tak ada lukis Saya nak pilih counter apa. Saya rasa banyak dah di-share dekat group. Boleh tengok kat group je lah Ni 7 kasus. Kita tengok sikit Club Point. Okay, Club Point. Tengok dia buat. Kita lukis yang apa yang kita faham tadi. Ini adalah reference candle yang perlu breakout. Okay, dia dah breakout. Dan supposed to be kita entry bila dia return lah. Dia return tak? Return ni sebenarnya. Return ni, candle ni return tau. Sebab dia buat macam tu. Dia buat macam ni. Dia ada low kat sini ni. Dia sentuh kotak ni. Walaupun tak masuk dalam zone ni lah dengan tepat. Tapi dia main juga dekat 635. Mungkin dekat time frame kecil boleh nampak. Kita tengok 1 hour. Dia punya return tu. Remove drawing. Okay Alamak. Aku remove, aku pula lupa daily tadi macam mana lah. Kotak. Sekejap kita kena buat kotak balik. Ini kotak yang kita nak tunggu. Sekejap 1 hour. I think dia return. Ni. Oh, tak tercapai akal Tak kena. 635 tak? Nampak kosong lah. Kurang asam. Tak cecah. Ayo, dia tak cecah pun. Sebab apa? Dia tengok kat sini pula. Tengok sebelah dia. Sekejap kita guna time frame 1 hour sat. Sebab 1 hour pun boleh nampak structure dia ni. Kejap Saya nak melukis. Kita melukis. Ni dia punya lower high. Okay, dia buat lower low ni. Ini dia punya high. Okay. So, dia berjaya breakout. Lower high tau. Lower high sini dia berjaya breakout. Ayuh.
Ya. So dia buat benda yang sama lah Dia buat macam EcoVest tadi. Dia tak return masuk kat dalam kotak ni. Tapi dia masuk dalam tempat yang previously adalah resistant lah. Lower high. Dia masuk ke area lower high dan dia naik. Okay. Kalau kita masuk kat zone sini, tempat TP kita adalah previous high yang dia buat lah. Maksudnya kalau masuk kat sini, 660 ke apa benda, tak kisahlah hampa beli kat harga mana-mana, TP-nya adalah 695. Okay. Kebanyakan dia tak return dekat sini lah. Tak masuk lah. Dekat sini. Dia hanya return dekat dia punya previous lower high. Naik balik cari high. So dapatlah untung kat situ. Dia buat benda yang sama je lah sebenarnya. Counter lebih kurang lah. Sebab semua daripada bawah Kan counter semua junam. Sekarang baru nak start reversal. So banyak yang berlaku adalah BODTL lah. Kebanyakan saya share pun BODTL. Ni lah BODTL. Breakout dan downtrend line. Ini adalah downtrend line yang berjaya di breakout. Okay. Dia berjaya breakout dan maintain di atas dia punya downtrend line punya area lah. So dia sekarang dia buat base. So siapa yang kat dalam, supposedly ni lah area TP. Somewhere around here boleh TP lah. Dia ada resistance kat area situ. So nanti sampai ni kata siapa yang beli kat area sini. Siapa yang beli area sini, so TP lah dulu kat ni. Okay, TP kat sini. Lepas tu ambil lah yang ni sebagai kita punya high low yang dekat lah. Siapa yang ni ambilkan, jadikan dia ni kawasan sini sebagai high low harga berapa ni? 680. Takkan kita nak tunggu kat bawah bocor kat sini? Memanglah sebenarnya kalau ikutnya theoretically, sinilah low. Bocor low sini baru keluar. Selagi tak bocor low sini tak keluar Tapi kita punya tu rugi berapa banyak kalau kita buat macam tu. Kita masuk sampai around here. Lepas tu bawah ni baru nak ni. Kita dah rugi 21%. Gila apa? So janganlah. Walaupun theoretically ini low, bocor yang ni baru keluar, tapi logically secara akal yang waras, takkanlah kita nak sampai rugi 21% baru nak keluar. So ambil je yang terdekat. Yang terdekat rugi, tengok kerugian kalau masuk area kotak ni. Baru 5%. Kalau bocor kat sini kat loss. Kalau dia reverse balik nak macam mana? Yang pentingnya kita kena jaga risiko kita tu. Risiko. Kalau ikutkan bocor bawah ni lah baru kat loss lah. Kalau nak macam tak lagi dia main-main kat situ dia naik balik kan. Sebab not supposedly bocor trend line lah. Kalau dia bocor trend line tu, dia akan cari masuklah kotak kita ni lah. Zone ni untuk dia naik semula. Masuk sini return ambil kan. Kita ambil kat sini. Untuk kita TP. Kalau kita masuk kat sini, kita kena TP balik kat sini. Resistance dia kat sini. Resistance baru yang dia buat. So, ambil kat sini. TP sini. Ni kalau dia return lah. Ni siapa kat dalam. Jangan letak kat loss jauh sangat. Siapa yang dah memang kat dalam tak tahulah hampa masuk by teknik apa-apa lah yang hampa pandai kan. No. Dia dah pecah trend line. Okay. Lepas tu dia dah buat base lah kat around sini. Kawasan base. Kalau kata yang kita nampak low kat sini kat mana? Ni kan? Low yang terdekat tu. Low yang terdekat yang kita nampak kat mata kita lah. Mana-mana low lah. Kata kat sini. Bawah 680 keluar. Boleh? Takkanlah hampa masuk area sini sebab breakout ke sebab apa-apa tujuan lah hampa masuk sebab nampak base ke apa hampa masuk. Takkan hampa nak kalah kat sini Jangan kalah kat sini Jangan kalah bila dia bocor ni. Ambil yang dekat-dekat je. Mungkin sebabkan hampa nampak dia dah bocor trend line dia balik. Masuk balik ke. Okay. Tapi cerita dia ada orang menanti di sini. Ada orang menanti untuk buy di sini. Cuba tengok tepi lah sana. Ada apa-apa tak? Previously dia buat kenaikan bila dia sentuh area sini.
So probability untuk dia return naik semula tu adalah. Okay. Kalau dia bocor, kena cut loss pula. Katalah kita ambil kat zone sini kan. Kita pay entry. Dekat time frame lagi kecil lah. Sebab itu nak entry, nanti kena tengok. Ni tempat kita tunggu kan. Ni kita tunggu pullback contoh. Kita tulis panjang. Kita tunggu pullback untuk kita entry. Untuk entry. Katalah ni cerita case kalau dia turun. Ni kalau cerita dia dah naik ni, TP dia kat atas ni, kawasan sini. Kebarangkali tak turun tu ada lah kan. Sebab market meriah je. So ini kata kebarangkalian kedua, which is dia turun. Kalau katalah dia turun nanti, kita bukan bila dia masuk je terus touch merah terus beli. No. Dia mesti kat time frame kecil tu. Katalah 1 hour lah dekat time frame kecil tu, kalau dia turun, kalau price turun, kencang merah, turun dengan merah, kena color merah. Kencang. Dia mesti macam mana aku nak contoh lagi, susah lah dia ni. Dia mesti reverse hijau So dia mesti dekat time frame pergi lagi kecil lagi, pergi 30 minit, mesti dia akan ada buat macam ni. Hampa akan nampak lah dia akan buat macam tu. Dia break up, beli. Dekat time frame kecil dia ada break up, dia reverse balik naik atas tau. Dia mesti reverse balik naik atas. Bukannya hampa beli masa dia merah tu. Dekat time frame besar, dia turun. Kan hampa kata hampa nak tunggu kan. Contohlah siapa yang tunggu waktu return. Dia merah menyala tu bukan kau terus sahut asalkan dia masuk kat kawasan entry ni. Kau terus masuk. No. Tunggu dia reverse. Sebab kita kena confirm kan betul ke dia nak naik semula. Kan dia jatuh bawah 575 kau mati terus pula. Not simply entry. Kena tengok reverse dekat time frame kecil. Okay. Bila ada confirmation kat time frame kecil yang kita boleh entry, dan kita entry lah. Untuk TP kat sini. Tempat yang dia bawa pergi ni. Itu cerita kalau dia turun. Kalau tak turun, siapa yang masuk kat base sini, sinilah. Siapa yang masuk kat sini, area sebab break up, hampa beli sebab dia break up trend line. So somewhere yang kita tengok tadi lah, 680 tu cabut keluar lah. Kalau dia bocor, tak jadi. Tapi kalau jadi, TP lah kat sini, jangan tamak. Walaupun ada lagi tempat area yang tinggi yang dia boleh pergi kan. Sini kan. Somewhere around here. So lebih untung kalau kita tunggu kat sini TP. Tapi what if tak jadi, jangan tamak sangat. Ambil kat area sini pun, katalah area sini berapa ke? 70 sen. Tak kisahlah, 70 sen TP ni dah 80 sen dah kat area sini kan. Dah 10 sen dah tu. Banyak lah. Jangan nak tamak sangat. Tunggu ni nanti dia akan buat high hello. Kalau betul lah dia naik. Kan, dia betul lah dia naik. Dia akan buat high hello. Jangan risau, ni ada peluang lagi masuk. Dia akan buat lagi. Semua kita boleh masuk lagi. Okay, banyak peluang kan. Kalau tunggu sini return balik pun boleh. Ni adalah dia tunjuk lah breakout dan trend line. Mana dia entry tu? Hampir tak tunjuk pula. Ni breakout dan trend line tau. Lukis kat atas ni. Ni bawah. Dia nak tunjuk divergence. Saya nak cerita ni breakout. Trend line ni kat bawah ni. Duduk kat atas ni. Dia breakout. Tu adalah entry. Sinilah kawasan ni entry. Dan resistance dia dekat situ. Resistance dia tempat tinggi yang kita tengok tadi lah. Kalau tu lah kita resistance yang kita nampak kan. Kat situ lah. Nanti hampa tanda dengan ni. Dia ni banyak kali dia sentuh ni jatuh sini. So kita boleh lah ambil kat sampai around dia TP kat sini kan. Banyak sikit sampai 945 kaya lah. Tapi masalahnya bursa ni susah nak buat macam tu kan. Bukan kata dia tak boleh buat, tapi susah. Susah nak berlaku macam tu dengan market tak apa okey. So ambil lah station terdekat dulu. Kalau dia reverse kat sini kan, kita ambil kat bahagian base ni. Ni lah tempat kita. Kalau bocor, keluar dulu.
Tunggu kat area sini untuk TP kat sini dulu, tempat yang previously dia tak lepas tu. Step by step TP tu. Okay. Yang ni pun belum tentu lagi. Boleh jadi dia bocor, dia buat another low. Dah jadi downtrend panjang ke bawah pula. Boleh jadi je kan. Dia ni breakout, fake out. Tak jadi. Turun. Turun lagi. Jadi downtrend. Dia kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Pullback tu entry bila dia dah reverse. Bukan kita entry masa dia merah tu. Okay? Ada faham? Sebab apa? Kita sini mungkin ada reverse. Tak. Semestinya dia naik sampai atas tinggi tu. Sebab sini ada point-point sebelum ni dia naik. Dia sentuh dia naik. Dia sentuh dia naik. Probability untuk dia sentuh dan naik tu ada lagi lah. Untuk dia return naik. Okay. Kita nak ambil contoh apa? JCY. JCY pun rasa semua dah ada tunjuk lah dekat group. Kat Telegram tertunjuk dah lah. Saya pun baru je aktif balik ni. Kalau tak saya tak update apa pun kat Telegram tu. Lama dah saya tak ni sebab market pun macam apa lagi. Nanti saya share lagi ada orang yang masuk. Padahal aku rasa tengok dulu. Dia ada momentum masuk dah screener momentum. Ataupun screener mana-mana screener GBS tu. Maksudnya counter ada potensi. Tak semestinya semua counter potensi tu semua jadi. Pandai-pandai lah masuk based on apa-apa. Kalau market okey senang lah. Market tak okey tu apa sekejap nak masuk kerja rugi. JCY. Okay, dia dah buat V lah kat sini kalau kita buat lukis tu. Yang kita cerita pasal VV kan. Dia dah buat V kat situ. Kalau kita nak tanda lebih tepat, sinilah breakup. Okay. Ni dia buat W breakup. So tunggu dia return dalam kawasan W tu untuk masuk. Dan nampak gayanya pun tak return. Nampak gayanya pun tak return. Dia terus pergi ke atas lower high dia lah. Buka balik candle. Ni dia breakout sini. So patutnya kita tunggu sini dia masuk ke area sini untuk kita entry. Tapi dia tak turun pun. Alright. Adakah dia breakout lower high? No. No. Sebab lower high yang dia buat previously adalah dekat sini. Ini lower high dia. So expectation dia pergi jaga sini. Kita tengok MA50 kat mana. Okey, dia akan pergi sentuh. Kalau betul dia nak naik, dia kena pergi breakout MA50 dan pergi ke EMA 100. 410. Alright. Kalau dia buat perangai sama, macam yang counter equivalent counter apa yang kita bincang tah, lupa pula saya. Saya hilang ingatan lah. Tadi kan kita ada bincang counter, I forgot lah counter apa Apa-apalah. Counter yang kita bincang tadi, dia buat macam ni. Kita tunggu dia tak return balik. Hampir Dan dia breakout lower high. Which is dia punya lower high agak tinggi. Dia breakout dia punya ni lower high. Tadi kan lower high dekat-dekat je. Ni lower high dia tinggi. Dia breakout lower high. Dia sentuh balik lower high. Dan dia naik. Kita TP sini. So nanti tengoklah kalau dia ada pullback. Pullback somewhere around here. Cik confirm je akunya dia ni nak naik. Tak semua pakat beli sebab nak TP kat lower high. Kan siapa yang masuk kat area sini. 350 TP kat 430 Ini siapa yang kat dalam. Boleh lah dipertimbangkan untuk TP kat situ. Dan support terdekat Kita bukan ambil support yang ni. Support yang ni agak jauh. Dia support. Strong support kat sini lah. Dia 95 tapi agak jauh. So kita letak yang dekat sikit. Support yang dekat. Support yang dekat adalah 330. Bawah 330 keluar. Sebab kalau tak dia akan masuk zone sini. Zone orang tadah ni. Ada orang kebulu duk tadah sini tau. Datanglah. Kalau dia tak ada orang tadah, bocor lagi dah jadi satu hal pula. Dah lah ambil kat kawasan sini. Lepas tu jatuh banyak pula. Itulah ambil kat kawasan-kawasan sini. Tak kisahlah apa ambil kat mana-mana lah. Apa atas sebab apa dah. Kan semua akan rugi dekat 20%. So ambil lah reference candle untuk kita kat Allah kalau tak edit tu dekat low yang terdekat. Which is dekat 330. Bocor bawah 330 keluar. TP kat mana? TP dekat area 430. Untuk sekarang cerita dia.
Untuk sekarang siapa yang ada kat dalam beli atau sebab apa-apa saja alasan hampa beli, itulah tempat TP-nya. Okey. Kalau yang nak masuk base on pullback, kena biar dia lantak pergi tau. Dia mungkin akan return balik kat somewhere around here. Kalau dia berjaya breakout lah. Lambat lagi ya. 3 Oh, dahsyat je CY ni kalau naik. Kita tengok RSI dia. Mana RSI kau? Buruk benar. Ini dia punya MA bukan RSI. RSI yang warna biru tu, MA tu yang MA kita letak tadi. Kita letak sebagai 50. Tukar balik 14. Default adalah 14 Lebih cepat lah kalau hampa nak tunggu 50 tu. Jenuh. Okay, so dia dah. Apa aku nak tengok ni. RSI dia pun naik sebagai divergence. Sebab tu harga pun naik. RSI turun tapi turun lebih tinggi daripada yang previously. So andai katalah nanti kita nak masuk kemudian. Siapa yang dah masuk sekarang okey je. Not bad. You boleh TP kat sini nanti. Dia jauh lah boleh naik. Kalau dia nak naik tu nampak raya ada potensi tinggi nak naik. Yes, right. So sini tempat TP dulu. Okay, siapa yang masuk kan. Sebab dia dah cross balik kat sini kan. Kan dia dah cross balik kat sini. Yang tadilah. Yang pun nampak tu. Hampa dah masuk ni. Hampa dah masuk. Ada orang yang masuk. Mungkin dia masuk sebab candle dan juga RSI Dah cross out RSI. Dia nampak daripada sini lagi dia nampak chance ni. Dia dah tahu awal. Okay, fine. Dia dah masuk, fine. UTP nanti. Ni. TP kat sini. Ni. Nampak? Lower high tu. Dia ada tertera di RSI juga ni. Tempat lower high. TP. Ni. Puncak dia yang terdekat. Puncak terdekat. Tak ada aim atas sangat. Tahu ada orang tamak nak TP sampai ke atas tu. Tapi. Better untuk market sekarang. I think kalau you TP dekat 430 tu pun dah banyak sangat dah pun. Sekarang 350. Tak 430 tu kan banyak tu. Itu kalau jadi cerita dia kalau jadi. Kalau tak jadi aku tak tahulah. Kena keluarlah bawah 330. Kalau jadi syok lah. Kan kalau dia ada momentum kan. Nampak tak dia set up cantik sekarang. Nampak? Kau tak nampak? Dia dah buat dia punya V tu. Lepas tu nak kata dia memang dia tak return masuk kotak. Tapi dia ada maintain tau kat sini. Kita buka Indi tak. Dia maintain kat mana tu? Tutup sekejap lagi San. Dia maintain above MA 5 dan 10. Memang trending untuk seminggu 2. Dan sedang bermain-main di atas MA 20. Saya expect kan. Dia kalau market okey lah. Kalau market okey cerita dia kalau market okey. Dia akan buat satu bullish yang kuat lah. Untuk nak bagi tahu aku naik. Sebab ni kan MA 20. Dia kena duduk atas MA 20. Dan dia kena test MA 50. So at least dia kena pergi 375 lah kan. Untuk dia test. Kita punya expectation dia pergi sampai sini tau. 430. Tapi near resistance adalah 3. Ni ada resistance kuat kat sini. Ada gun 370 dan ada MA 50 375 dan ada ni downtrend line. Kawasan ni semua. So tu yang keras tu. Itu yang keras dia tak pergi tu. Ada kuat resistance kat sini. Cumanya saya punya expectation dia mampu untuk break up lah. Kalau ada minat belian lah. Contohnya market okey cantik hijau semua. Lepas tu nampak aku nak beli dekat JCY Kalau boleh bakal beli kan. Pam mesti dia nak pergilah. JCY ada potensi tinggi untuk naik. Kalau tak jadi keluar dekat bawah 330 ingat Kalau tak, hampa akan kena tunggu dia duk main gedang-gedang bawah ni pula. Takkan jenuh tu.
Keluar je lah dulu. Okey. Naik gate semua ni kan. Jetronic. Tengok Jetronic. Jetronic. Nampak tak? Dia dah pergi sentuh kat MA50. Dia reverse balik. Dan dia buat apa? Boleh divergent. Dan dia punya RSI confirm. Buat bentuk yang kita kata tu. Confirm. Naik, reverse. Naik. Ni ada kolaitik. Kalau ada kolaitik tu biasanya dia akan naik lah. Kita punya teknik berpuluhan kan. Siapa yang tahu-tahulah. Belajar siapa punya teknik itik. Daripada siapa? Tuan Din ni. Ni. Dia reverse kan. Reverse. Lepas tu dia berjaya break up balik above ni. So boleh masuk kat sini. Lepas tu TP sini dulu. TP1. TP1 dah sampai. Ini yang siapa punya alert awal lah. Lepas tu dia break up. Next adalah memang sini. Next adalah ni lah kat sini. Ni confirm dekat 430. Mana kau? Yang atas tu mesti 340 eh. 340, 430. Ya. Kenapa tak naik? Kenapa tak naik? Oh, sebab ada budak ni. Ke sana sikit kau. Oh no, atas tu. Wow. Ni jauh lagi dia boleh pergi ya. Tapi jangan kalau ikut RSI dia mampu pergi sampai 60 sen. Jangan ikut RSI lah. Terlampau apa? Apa kata ni. Bukan terlampau target tinggi banyak sangat tu panggil apa optimis sangat lah. 6 ni sini. Ni memang ada satu zone kuat Kalau ikut RSI dia boleh pergi sampai sini. Tapi kita nak aim dekat dia punya previous. Ini counter lain lah. Ya Allah. Saya duk sembang lagi pasal tu tadi. Mana 430 aku? Itu counter apa? Tu yang previous counter silap Kalau yang ni ni dia punya lower high. So TP yang pertama kat area sini. Ni dia dah buat higher high, hello. Dia akan pergi sini. Dan mungkin ada buat another ni. Dan dia akan pergi sini lah pula. Okay. Dia akan test balik dekat dia punya previous resistance kat sini. Sini akan jadi support. Return balik. Dia akan pergi sini. Dia buat jelas tau. Jetronic ni cantik gila. Cantik gila dia punya ni. Break kat sini. Next adalah kat sini. Masa nanti dia akan pergi sini. So ni point TP kita yang pertama lah. Siapa ada kat dalam. Ni dia berjaya breakout. So breakout dengan solid lah tu. So expectation memang dia akan pergi sini lah. Sebab dia akan buat higher high, higher low. High. Low. Sorry. Low. High. Higher low. Higher high. Okay. Nanti dia akan buat another higher low. Dan higher high. So kita punya expectation macam tu. Alright. Mungkin dia akan return balik kat sini lah. Yang ni dia mari tau. This one is very cantik. Gila Jetronic. Betul-betul ikut setup semua Semua berjaya dapat untung. Tak kau teknik breakout ke, kau teknik apa ke. Semua orang dapat untung lah dekat counter ni. Sebab dia ikut. Dia baik hati. Kat sini dia pecah, dia main ambil tak orang? Dia main ambil, okay? Kau boleh masuk kat sini. Ngam-ngam kat yellow tu. Ngam-ngam masuk. Okay.
Lepas tu kat mana lagi? Siapa yang ambil breakout terus tu? This one, dia belum return lagi kan? This one. Ni dia dah pergi. So, saya punya expectation saja reality tak tahu. Expectation saya dia akan pergi kat sini untuk dia buat higher high. Sebab dia dah buat higher low. Dan dia dah break up previous high. Dengan solid ni. So, supposedly dia boleh capai lah. Somewhere around here. Berapa? 510. Sekarang 490. So, dia boleh pergi sini. Mungkin dia akan return balik lah. Untuk ambil pelanggan seterusnya. Dan chance besar untuk dia pergi kat sini. Okay. Nanti akan jadilah rounding bottom. Dia tu tak gitu. Itu kalau market okey lah cerita dia. Okay, siapa yang ada kat dalam dah, yang bijak pandai masuk tu, jadikan low yang terdekat sebagai support. Jangan jauh sangat. Sini ke? Kalau bocor, keluar. Kita tengok line chart je nak tentukan dia punya support. Okay, ni ada satu support. Sudah tarik panjang sikit. 425. Dia dah punya breakout ni. Kita expect dia akan pergi cari kat area sini. 50 sen. Atas ni 525. Oh. Kita punya expectation dia akan pergi situ. Reality tak tahu. Reality dia kalau bocor cabut. Sebab tu kena ada trading plan. Dan kena buat prediction. Dia buat high high, high low. Saya punya bajet dia pergi sini buat high high. Sebab dia dah breakout di ni. Ni high ni dia dah berjaya breakout. Ni solid tau dia punya breakout. Kalau kat time frame kecil, bolehlah cari untuk dia buat pullback. Time frame kecil 1 hour. In case dia nak pullback lagi. In case dia nak pullback sebelum dia capai higher high. Katalah dia nak pullback balik. Tengok nanti. Dia return, dia kena reverse balik. Return dan reverse balik. Bolehlah cari peluang masuk. Dan TP kat sini somewhere around here. Boleh check lah siapa yang belum masuk. Buat siapa belum masuk, boleh cari kalau dia buat return. In case dia tak capai kat sini lagi. Kalau dia dah capai, kau baru nak masuk return ke bendanya. Kalau dia dah capai tu, tunggulah. Dia mungkin akan test mana-mana tempat yang belum test sebelum ni. Ini cerita kalau dia tak capai lagi, ada chance dia ambil set orang untuk ride sama-sama dekat atas. Okay, untuk dia ni, dia naik. Mungkin dia ada pullback kat time frame kecil sekejap. Untuk dia test kat sini. Okay, kita tengok easy pula. Berapa jam ni? Indikator. Okay, indikator. Dia akan pergi kat sini lah. 495. 50 sen lah Dia akan pergi 50 sen. Kalau dia berjaya breakout, next adalah 530. Yang terdekat. Kalau bagi ikut indie lah. Tapi sini ada resistor. Tengok nampak tak? Resistor kuat. Dia akan pergi. Capai dulu untuk dia buat high. And then dia return nanti baru boleh masuk untuk yang kali ke siapa yang belum masuk lah. Sebab dia memang dah solid untuk nak buat naik ke atas lah. Okay, kalau dia return balik. Kalau ikut kat sini, dia akan return around ni. Harga 40 sen. 440. Ada satu zone kat situ. Untuk dia return. Alright. Kalau dia jahat sini, kalau ni pun bocor, ni tempat return seterusnya. Yang dia boleh ambil sini Okay. Siapa yang belum masuk, tunggulah dia return. Tunggu dia nak pergi lantak. Dia akan pullback balik, tengok RSI, reverse. Tu yang ni pun mesti ada berlaku reversal up, masuk. Okay. Yang ada kat dalam,
Boleh lah TP area 50 sen. Ni area sini. Sebab ada resistance. Sekejap, kita tengok RSI kat mana dia punya tempat tinggi dia. Susah betul. Dia ni tak mau detect lah. Kalau dia tu semua, kita double klik sekejap je mari. Ini double klik, triple klik, berapa klik dah. Mana dia RSI saya? Datanglah. Dia bersembunyi di bawah tu. Oh. Sekejap. Saya nak tengok dia punya puncak dia. Oh. Sini berjaya breakout lah. Berjaya breakout, so next adalah kat around here. Around here, kita tengok sikit harga berapa ni. RSI tertinggi dia boleh pergi situ tau. Siapa ni kalau market cantik seronok lah swing. RM1 lebih sekarang bapak ni. Wah. Utronic lagi lah kaya. Kalau ikut RSI dia boleh pergi sampai sini tau. Macam counter yang tadi boleh pergi jauh. Utronic ni siapa yang saya rasa jerung dah ambil daripada bawah dah ni. Berapa? Dia turun sampai harga berapa? Jerung kelak kat sini ya. Dah lah dia patuh tau. Tapi kita janganlah ada expect dia pergi tinggi macam tu. Aduh. Sila logik akal sikit Ini melampau-lampau tapi memang dia boleh pergi tau kalau ikutkan. Kalau market cantik apa semua dia boleh pergi. Sebab memang dia ikutkan dia punya RSI resistance jauh atas lagi untuk daily lah. Time frame daily jauh lagi lah. Kita tengok RSI untuk daily kan. Selalu kan RSI dia dekat-dekat dah. Ni jauh gila dia boleh pergi. RSI tadi. Alamak. This one dia punya peak RSI nampak tak? Sekarang ni dekat sini. Which dia dah capai. So next RSI sebelah kiri kita nampak kat sini. Tapi itu kat RSI tengok harga tu. Kat atas tu dia nak pergi. Gila apa? Wow. Ni saya rasa kan jerung banyak ada pick up kat sini yang jadi tak jadi tu lain cerita lah. Mereka kan agak optimis. Mereka akan TP kat atas tu tau. Itu kalau jadi. So cut loss je. Dia punya target kat situ. Katalah target dia dia beli kat bawah ni kan. Saya tengok sikit berapa ribu persen ni. Oh. Okey. Katalah jerung tu dia nak 440% kan. Jerung dah ambil daripada bawah tu. Dia pun punya kerja lah ni. Ini kalau jadi. Kalau jadi dia akan dapat dalam 400% lebih. Okey. Kalau tak jadi, risk dia apa je. Somewhere katalah dia masuk lambat sikit pun. Risk dia apa? 10%. Reward dia almost 400%. Aku tengok 400%. Kenapa jadi 300 ni? Okey. Reward dia hampir 400%. Risiko dia 10% je untuk jerung yang collect. Kalau dia bocor kat sini dia punya low kan. Ni low yang ni. Remove. Untuk jerung cerita jerung. Hang bukan jerung, yang bukan jerung duduk diam. Jerung dia akan keluar kat sini. Bila bocor 340. Okey. Dia akan TP. Tadi, mana alah aku dah delete aku punya RSI tadi. Tadi kita tengok RM1 lebih kan. Tanda balik. Kat sini lah kita bajet. Dia akan pergi cari. Okay. Kita jangan optimis sangat. Kata 7%. Sebenarnya dia boleh pergi lagi lah. Okay, katalah kita ambil dekat dia punya RSI 70. RSI 70. Gila. Bukan RSI 100 pun. RSI 70 dia somewhere around here. RM1 lebih. Kegilaan apakah. Counter ni gila betul. Kita mana jumpa counter macam ni tadi kan.
6 bulan. Wah. Ini memang tempat demand dia lah sebenarnya sebelum ni. Gila ni. Sebelum ni kan, ini dia punya tapak dia. Dia almost cecah tapak dan dia... Ini kan kalau ikutkan kawasan kelak dia. Sini kawasan ambil. Kawasan Jerung boleh ambil lah. Ni kan, ni, sini dia break up. Lepas tu tetap dia dah return lah sekali. Cuma nak kata tu kuat kat zone sini. Support. Kalau dia buat bullish. Jadi dia pergi kat sini. RM1.31. Aduh, kegilaan apakah ini? Dia sama ada jadi betul tak jadi. Tapi kan tak jadi pun. Jadi kat loss ni kat sini kan. Dia ruangkan kat loss kat sini. Bawah 340. Next ada support 20 sen ke bawah. Still lah risiko rendah gila. Risiko dia kat area sini je. Reward tu gila bapak punya jauh. Dia bearish lah. Okay, time frame 6 bulan dia bearish. Cuma nak kata dia ada zone kat sini. Yang boleh dia rebound. 3 bulan. Bagi hijau lah. Punyalah tempat ni pentingnya. Dia react. Sebab tu history repeat itself. Dekat kawasan sini je dia naik. So probability untuk naik tu adalah. Bila dia touch kawasan tu dia naik. Ini bulanan. Bulanan. Kalau bulanan dia kena break out candle merah tu yang kita ambil candle merah. Kita ambil dia ni lah. 530. So dia akan berdindong-dindong sayang kot kat sini kan. Bermain-main di sini. Mungkin dia bermain-main kat area sini. Kacak. Pam. Pam pecah. Tapi kalau pecah jauh betul lah dia punya resistance pun. Kalau kita nak ambil yang sebelum ni adalah support. Support become resistance. SBR pun RM1. Gila kan tu ni kalau jeruk nak buat perangai. Kaya ni. Kalau dia nak push atas lah. Sebab risiko dia kecil je. Risiko kecil. Untuk jerung. Kita sentiasa besar. Kita bukan jerung. Cuma tu kalau untuk jerung. Risiko kecil. Reward besar gajah. RSI menunjukkan 70 kat area sini. Gila kan. Jutro ni kita tengok apa jadi kan. Kalau tak jadi tu salah namaste lah. Kalau dia baca 340 nak pergi turun sampai 20 sen melampau lah. Ni kalau dia nak menggoreng ya. Kalau market okey. Dia nak goreng. Gila kaya. Jutro ni. Kita tengok lah kajian untuk tahun ni. Habis balik kalau dia tak baca 340 lah. Balik lah dia naik sampai RM1 dah matahala tu. Mana-mana tadi. Ni kegilaan apakah. Tapi of course lah dia ada resistance dia. Kat time frame kecil banyak resistance dia. Ni at least kat sini pun tapi still lah. Kat bawah sini kau ambil. Kan dia mai return kat sini. Tetaplah kaya macam mana pun dia tetap bagi duit. Sebab dia buat setup betul. Ni dia pecah dia return you boleh ambil. Kan 380 ni. 375 kan tak kisahlah. Ambil kat kawasan sini. And then nak TP dekat ada 50. Sini dulu kan. Kawasan sini kan. 530. So dah banyak dah. 338 dengan 530. Lepas tu next kalau pecah lagi. Ada sini lah. Ada 590. Dan seterusnya lah. Potensi nak naik tu tinggi. Siapa ada buat kes tadi? Siapa yang elite wave lah apa benda-benda apa. Lagi satu mana tahu dah. Lupa dah saya. Mana tahu apa panggil. Terlupa lah teknik yang glamour-glamour yang orang nak guna tu. Ayo. Wyckoff. Adakah dia dah potensi untuk naik sekarang? Mereka tu mesti akan nak tipi langit kan. Gila. Kalau nak buat, kalau orang banyak duit boleh campak je lah. Jadilah kan kira banyak duit.
dia nak main-main je kat sini kan. Dia letak siap-siap stop loss bawah bawah 340 Seolah dia katalah 330 dia letak. Lepas tu dia ambil lah kat mana-mana area sini. Lepas tu lantak PBR kat situ. Tengok jadi apa setahun. Okey. Bebe mengarut Tapi menarik gila Jitronic ni. Kalau tak bocor 3.0. Kalau bocor bye-bye. Jadi downtrend kau-kau. Hantar pergi tenapi SNS. Contoh apa orang duk buat kegilaan sekarang Yang saya ni tanda-tanda ni semuanya anda naik apa? Agak meriah lah apa benda Yontai EcoVest tak meriah sangat. Post Sendai post yang buat laju. Kenaikan laju berbunyi ni. Not really lah. Account apa yang berbunyi naik? SNS pun buat benda yang sama. Yang ni return elok. Ni pun perangai bagus juga. Dia bagi peluang kat orang ambil masuk. Counter yang kita tengok tadi tak return. Yang ni return. Return elok Dia break out dari sini. Dia naik, dia pullback, dia masuk. Dia bagi kat orang. Yang ni pun sebab apa? Sebab dia punya lower high tinggi gila. SNS pun. SNS pun kalau ikutkan jauh gini lagi. Aduh. Seronok kata-kata macam ni Of course lah dia kena melepasi rintangan ini dulu. Kalau tak dia akan jadi sideways kacang. Kalau bocor ni sampai ke salang gerbuk terus bawah. Samalah Jitronic tadi pun. Kalau bocor 340 gerbuk dia terus jahanam terus lah. Tapi cerita dia kat ni sekarang dia buat bullish tau. So far sekarang dia buat double bottom ni. And then kita punya expectation dia pergi kat 570 tu lah. Sampai around 570. Kalau tak 570 pun 560. Kalau nak kedekut lagi, takut, ambil lah zon-zon ni. Semua cantik Kalau market cantik ni kaya kita ni. Masalah kita tak tahu market nak buat apa. Market kejap okey, kau tak okey pula. Geram lah. Kita payah nak swing tu. Sebab tak tengok sikit dia buat gila pula. Market bakal jual pula. Kalau ikutkan setup, cantik je. Supposedly dia pergi carilah sampai orang kurang-kurang 520 ke apa. Pergilah Okay, dia dah buat dua bottom ni. Next go lah. Tunggu apa lagi. Ikutkan macam tu je lah. Of course dia akan perlu mengatasi resistance ini. Ni. Dia kena melepasi dulu resistance tu 460. Tapi yang selogiknya. Selogiknya. Dia punya lower high-nya ada sini. Jadi boleh pergi sampai atas tu. Kalau kita nak kedekut sikit. 540. Nak kedekut banyak sikit. 520. Kalau takut nak sampai tinggi atas tu, ambil lah 520. Tu pun. Sebab dia dah buat Memang dia tak break out lagi lah sini 460. Still. Dia dah buat higher low. Dia tengok RSI. Dia buat macam ni tau. Bullish divergent. RSI pun dah buat bullish divergent. Dia buat high low ni. Ni. Dia turun macam tu. Breakout. Dia punya breakout dia patah balik tak boleh belah Yang ni tak jadi macam yang previously. Dia memang ikut zone. Tapi siapa yang tunggu kat zone tu seronok. Yang dua counter kita discuss awal tak jadi macam ni. Tak return balik pun.
Terus naik je. Dia break up sebab lower high dia dekat. Sini lower high dia jauh tau. Lower high dia dekat area 520 ni. 520 bukan 520 sebenarnya 560. Tinggi lower high dia. Boleh pergi jauh. Cuma kena break up 460 sebab dia buat resistance terdekat bawah ni dekat 460. Ni. 17 Mac dia buat kat sini. So dia kena pecahkan 460 dulu lah. So siapa yang macam nak confirmation bolehlah tunggu break up, return balik kat area sini. Kita lukis tak. Dia break up. Lepas tu dia return balik. Kata dia break up nanti 460. Dia return balik somewhere around je. Bolehlah masuk untuk TP kat 520. Alright. Siapa yang nak buy yang break up 460 lah. Okay. Break up. Return balik. Cari masuk. Entry TP around here. Kalau dia buat lah. Kalau tak dia pergi. Siapa yang dah masuk ni dia tu atas lah tempat TP dia tinggi lagi. Ini kata siapa yang tak masuk. Probability lah dia buat macam tu. Situ pecahkan naik. Situ macam tu. Nampak sekarang kekuatan dia untuk memecahkan terus pergi ke sini je gayanya. Ayo. Tengoklah market macam mana Tinggi-tinggi ke apa. Ni pun kita tengok. Dia punya RSI dia tinggi dia sebelah kiri dia kat sini. Which is jauh gila juga. 710. Yang ni pun counter kaya. SNS counter boleh buat duit. Jetronic lagi gila-gila kau boleh buat duit. Kalau jadi lah. Asalkan tak bocor terdekat lah. Tak bocor yang ni. Dia punya support dia 340 juga. Sama macam Jetronic. 350, 340 ni lah. Ni low dia punya ni. Jangan bocor. Kalau bocor tak edit balik. Tapi if dia still maintain kat macam ni. Kat atas ni. Ni atas ni. Ni tempat yang dia breakout ni. Ui. Lagi dia maintain atas ni. Memang lagi jauh. Risiko kecil. Reward tinggi. Reward sebenar-benarnya tu. Kat atas tu. 710. Ini pun saya rasa je korang ambil lah. Dia nampak boleh divergent kat sini. Dia dah collect kat sini ni. 3. Ini jerung yang pertama. Yang ni terror. Jerung yang tak tahu tapi tak tahu apa yang kejadian insider kan. Insider mungkin dia tengah nak goreng sini. Dia akan masuk jerung pertama ni. Ni operator kan. Ni yang nampak. Yang berduit. Dia nampak pullback. Dengan ada bullish tu. Dia masuk awal kat sini dah. Yang kita tunggu pullback tak pullback Budak ni elok SNS ni pullback. SNS cantik. Jetronic cantik. Saya catat cantik tu daripada risk and reward. Risiko sikit, kecil. Reward besar gajah. Next. Dinet 30%. Dia punya lower high dia 30%. Terus dia punya rintangan. So suppose dia boleh naik pergi situ dululah. Yang terdekat adalah 275. Ni pun dah solid breakout. Ni pun dah naik elok. Boleh divergent. Ni turun, harga turun dia naik. Kan? Dinet pun cantik. Ni turun. Yang ni naik. Boleh divergent. Okay. Kita tengok Indi. Tapi counter murah-murah lembab ni tak tahulah kan. Indi dia kalau kita nak tunggu return. Bagi dia lepas 50 dan dia return balik. Boleh masuk. Tapi dia slow lah I think. Counter ni. Kan ni kan dia pergi 50. Pecah dia return balik. Selalunya return dekat MA 50. Tadi kita tengok dia return kat MA 20 kan. Sekarang MA 20 dia dah berjaya breakout. Ni. Yang warna merah tu.
Ni dia berjaya break up 2 candle tau. So lantak pergi, dia nak naik tu lantak lagi, lantak. Mungkin dia akan naik pecahkan MA50 lah. So dia akan return mari balik dekat MA20. Masuk TP kat mana-mana yang dia buat di tangan tu lah. Erang here lah di tangan dia. So suppose dia akan naik sampai 290 ke 295 ke. Lepas tu dia return balik. Dia return balik, mungkin dia return dekat area sini. Apa 260 ke 255. Boleh masuk untuk TP balik dekat. Sikit je lah dia punya tu. Tak macam kawan-kawan tadi, sikit dia punya. Pakai candle halus-halus kot. Taklah berbaloi sangat Macam tapi ada setup. Nak tunggu berbaloi kat atas tu lah. Kita tengok RSI tertinggi dia pergi berapa. Sebelah kiri ni kan dah capai kat resistance. Okey. Ni next RSI dia kalau dia lepas dekat situ harga 70, kita tengok sikit. Harga berapa tu? So sebab memang counter semua kena buang-buang. Teruk kan market. 430. Siapa yang dah collect tu boleh TP 430 untuk swing. Cumanya counter ni macam lembab kan. Yang belum masuk biar dulu. Lantak pergilah kat dia sebab sekarang dia dah tunjukkan syarat yang silap. Okay, sekarang dia dah pecahkan dengan 2 candle yang solid. Bawah maksudnya atas MA20. So biar dia pergi dulu. Dia akan pecahkan MA50 ni dan dia akan return balik ke MA20. Dia reverse je masuk. Tengok kat RSI. Dia akan turun balik. Masuk lah. Yang dah masuk tu tak apalah sebab dia dah buat return ni. Dia pun counter yang baik hati juga macam SNS. Dia ambil pelanggan. Dia naik, dia ambil. Ni semua orang untung ni. Jagung-jagung gembira counter macam ni. Jitronic, counter SNS semua main pick up orang. Pick up ni dia break up. Dia break up. Dia return balik tu ni. Dia masuk je ambil. Oh dia naik. So ada orang boleh ambil kat area 230 ni. 230 ke 235. Ada orang berjaya masuk sini. Dia pergi ni higher dia pergi 260. Lepas tu dia buat pullback balik kat 230 ni. Ada orang boleh masuk. So dia boleh lah TP kat mana-mana suka hati dia. Dia boleh TP kat sini boleh. Berapa ni? 290 dulu. Resistance yang pertama 290 295 lah. Atas MA50 ni MA20 dia akan test kat sini. So dia ambil kat area 23 kat sini. Dah lah untung. Dah dapat untung senang-senang lah. Sebenarnya siapa yang dah ambil kat area situ, siapa yang ambil area 230 boleh swing je. Swing gajah terus lah. Market okey cantik boleh pergi kat 380. Dan boleh pergi kat kita tanda tadi. Mana budak kuning tadi? Oh mana? Alamak, mana RSI tadi? RSI kat sini ke? Saya dah lupa. RSI duduk kat mana tadi? RSI tertinggi dia. Lebih tertinggi kat sini. Oh, sini dia. 430. Somewhere around here. TP swing. TP swing. TP lah kat area sini. 420. 420 boleh lah. Kalau nak ambil atas ni adalah 440 ni. Range harga untuk TP. Siapa yang dah swing? Siapa yang dah ambil kat 230? Sebenarnya boleh TP atas ni. Cuma kalau tak nak tamak, kat 315 boleh ataupun guna Indi. Kalau Indi ada
ada area 295 dari sini. 290. Ada titik dulu. So pulang. Jalan yang terdekat, paling dekat di tangan adakah ada kat 280 kan 280 dengan MA 50. So dia dekat sini. Cuma yang macam biologi dia boleh pergi sampai sini dulu. And then dia boleh capai agak atas ni. And then ada ikut RSI somewhere around here. Ingat sebab dia dah buat bullish ya, bullish yang gaping ni. Senang dia nak naik ke tinggi. Okey, rasa sampai situ saja dulu. Banyak orang tu terlampau banyak orang nak discuss. Saya mesti ikut ya, sebab ada yang masa banyak dah share dekat Telegram. Saya boleh tengok kat Telegram ni. Dan ada counter dah review sebelum ni pun kan. Macam MSM tu minggu lepas ni kita dah tengok lah ada dalam senarai counter-counter potensi. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih yang join dah. Allah ya Tuhanku. Mic saya dengar tak? Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.